and then a little bit on the modulated waveform, transmitter and receiver structure, and also noise. Okay, and then we will go into how to convert the analog modulation into digital. So you will do into sampling, quantization, and line coding technique so that the information will be compatible with digital system. Okay, ada student tak dapat masuk. Okay. So after that, we will go into coded pulse modulation and pulse code modulation. And after that, we will go into the digital signal. And finally, multiplexing in terms of time division, space division, frequency division, and so on. And we will utilize part of the learning material from Ericsson Educate Initiative for your assignment. Okay. The course coordinator is Dr. Nick Naudini. So I passed the course to her probably about 3 or 4 years ago. So now this is the new coordinator for this subject, not me anymore. And there will be two lecturers teaching this subject for this semester, me and Dr. Raimi. So Dr. Raimi will be teaching another space location. I'm not sure when. And then we also have another part-time section from Iraq, but that one is remote. Okay. So you have three CLOs for this subject. The first one is about all the concepts, the calculations, the theory, and so on. The second one is on the simulation software. So this will be your first project. And the third one will be your second project. So you will have two projects for this course. Okay. Doktor, sorry In interrupt. terms of the content, Doktor record ke? apa dia? Hari ni untuk session ni doktor ada record? Ni saya tak record. Oh, tak record. Sebab ni just introduction saja. Okay, Untuk sorry. yang lecture note, untuk lecture semua saya dah upload dalam e-learning. Nanti sekejap lagi saya tunjuk. Okay. Alright, thank you. Okay. Untuk attendance hari ni awak tak perlu bimbang sebab kita punya Webex akan automatic ambil attendance lah. Ya, selebihnya pun saya assume bila awak dengar video tu nanti awak dah datang lah sebab ni kelas online kan. Kelas mesti online kita kena synchronous, boleh synchronous juga. So dua yang ni dia punya taburan konten adalah berdasarkan kepada perdana. So dia based on weekly. Untuk space kita akan combine beberapa week dalam satu session lah. Contohnya macam hari ni, for today, you are supposed to learn on the introduction and also the amplitude modulation. So I've uploaded the lecture recording for both of this chapter so that you can listen after we end our WebEx session today. So there will be a lot of videos for you to go through. I would say that it will take you about approximately 4 hours probably to go through all the videos. And then you will need about 1 hour to do the exercises if you want to and so on. So the tutorial and also the answer in e-learning. So I will show you that afterwards. And then for our second session, we will go into angular modulation and then pulse modulation, into digital modulation, multiplexing. Okay. So in terms of assessment, you will have two tests, test 1 and test 2. So my plan is for test 1, your test 1 would be on let me check the schedule. Okay. So my plan is for your test 1 to be
19 April. So at about 4:30 p.m. So everybody is okay with this? This is during our class time. Okey, Doktor. Okay? Tak ada bantahan ya? So ni kelas hari Sabtu. So plan saya kita start kelas pukul 2. Mungkin kita akan buat beberapa latihan ke apa-apa exercises yang berkenaan. Dan lepas tu kita akan terus buat kepada test lah dalam pukul 4.30. In case ada yang dah terlambat ke sebagainya. So lebih elok kita start pukul 4.30 lah testnya. Sehingga dalam pukul 5.30. Okay ya? So untuk test 2, cadangannya pada 25 Mei 2025 pukul 11 pagi. So pukul 8.30 tu kita akan buat latihan dulu in case awak terlupa, dan kita akan buat test pada pukul 11 pagi lah, dan sambung lecture pada pukul 2 lah selepas tu. Okay, ada sesiapa yang tak okey dengan tarikh ni? So boleh beritahu saya sekarang lah. Okey, Doktor. Dua-dua tarikh tu on. Kan? Sebab saya kena go through beberapa proses lah untuk buat test ni. Kita kena hantar soalan pada moderasi. So kena fix tarikh dulu, baru kita boleh proceed dengan sebagainya lah. Sebab ada, saya dengar-dengar lah ada konsert KRU dekat 10/5 kan. So itu tak boleh buat lah pada tarikh tu. Ramai mungkin pergi, tak tahulah saya. So kita ambil 2 tarikh ni lah. Tak apa Ustaz. Quiz kita akan buat secara fizikal dalam kelas ataupun dalam e-learning lah. Saya akan beritahu kemudian lah soalan quiz ni. So test awak 10 markah, test 2 awak pun 10 markah, quiz 10 markah, dah 30 markah. Dan awak akan ada 2 projek. Satu software projek menggunakan MATLAB. So please install MATLAB in your computer. You can get your MATLAB from the UTM digital resources. And then for your e-service learning, I will explain this in our physical class next session, because I need to explain this physically regarding the assignment. It will be easier for you to understand. Tapi buat masa ni, untuk hari ni, tolong cari awak punya team member. So saya estimate maksimum satu group dalam 5 orang. Saya kata maksimum ya. So kalau awak nak buat group 4 orang ke, 3 orang ke, 2 orang ke, ataupun awak nak buat seorang-seorang pun tak apa. Yang penting maksimum 5 orang. So untuk pemilihan grup, tolong pilih grup awak dan letak nama awak dalam grup yang berkaitan lah. Saya akan, saya letak link dalam WhatsApp. Okay. So saya letak satu link dalam WhatsApp untuk awak letak awak punya group member lah. So maksimum 5 orang satu group. Minimum seorang. So in case kalau awak kata dekat saya di hujung-hujung semester yang awak tak dapat jumpa group, awak kena buat group seorang-seorang lah. Sebab kita tak ada akses daripada segi teamwork. Kita cuma akses assignment awak. So maksimum 5 orang. Sekejap, saya share. Okay. So ni link yang saya dah bagi kat awak. Tolong letak nama penuh dan nombor matrik lah. Supaya kita boleh tahu siapa yang tak ada group lagi lah.
Dan mungkin dia boleh masuk mana grup dengan persetujuan ahli-ahli grup yang lain lah. Saya tak nak ada keciciran lah. Sebab kalau awak tak buat awak punya assignment, awak akan hilang 20 markah. Dan 20 markah ni adalah 4 grade. So quite significant lah. Make sure semua boleh buat group assignment kita. Untuk minggu ni just cari awak punya team member. Untuk sesi akan datang, kita akan bincanglah soalan assignment tersebut. Noted, doktor. So next kita ada final exam. Sebab ni bukannya free elective. So awak masih ada final exam. Final exam awak 50 markah lah macam biasa. Dan requirement kita adalah MATLAB software lah. In case awak tak dapat install MATLAB software, awak juga boleh pakai Octave lah. Octave pun dia open source. Dan dia boleh run coding-coding MATLAB lah. Cuma dia lain sedikit. Awak kena belajar sendirilah cara nak pakai Octave. Kalau tak, cuba install MATLAB lah, paling senang. At least dalam satu kumpulan ada satu orang yang boleh pakai MATLAB lah. Dan semua boleh bantu. Dari segi references, ini tidak wajib tetapi digalakkan. So mana-mana buku awak nak baca untuk kefahaman lebih mendalam, saya galakkan. Kalau daripada UTM, buku kita yang ni lah, yang buku yang pertama ni, ada jual di penerbit UTM. Saya rasa ada diskaun kot sekarang sebab ni dah buku lama kan. Tapi terpulang lah. Okey, ada apa soalan buat masa ni? Tak ada lagi. Tak ada ya? Okey. Tak ada, So doktor. kita pergi kepada e-learning. Hmm. Sebentar ya. Okay, saya tak dapat pula nak share browser ni, tak tahu kenapa. Okay, tak apa. So, untuk hari ni, saya rasa setakat introduction sudah mencukupi untuk kursus kita. Ada apa soalan lain? Tak ada ya? Semua okey? Faham setakat ni? Doktor, biasanya kalau untuk assignment, doktor bagi tempoh berapa lama ya? Untuk assignment, saya akan bagi pada meeting kedua kita. Dan deadline dia adalah sebelum study week. Disebabkan assignment harus disiapkan sebelum study week supaya awak ada masa yang mencukupi untuk belajar bagi final exam sewaktu study week lah. So dalam kes ni assignment awak deadline dia akan, kalau saya tengok dalam kalender kita, study break 30 Jun. So sebelum 30 Jun lah assignment awak. Dan awak akan ada 2 assignment yang harus disiapkan dalam masa 3 bulan lah. Kena pandai-pandai bahagi tugas lah. Ni kita akan bincang next session lah. Okay. Okey, okey. Okay.
Okey, so untuk hari ni selepas kita matikan Webex ni, tolong masuk ke dalam e-learning. Kalau sesiapa yang masih tak boleh lagi nak akses e-learning, tolong beritahu saya secepat mungkin sebab saya boleh manually enroll awak dalam subjek ni lah. Sebab kita ada dua kod yang berbeza, saya nak cuba pakai satu kod sahaja. Sebab kalau saya nak maintain resource kat dua section yang berbeza, agak rumit lah, takut terlepas pandang. Lebih elok semua masuk dalam satu group yang sama lah dalam e-learning. So, saya dah upload lecture note untuk bab 1, tutorial untuk bab 1. Kalau awak nak buat, ada rakaman-rakaman lecture untuk bab 1. Yang ni rakaman lama sikit, mungkin rakaman 2 tahun lepas kot, bukannya sekarang. Tapi daripada segi konten slide semua sama, jangan bimbang. Ada beberapa link YouTube untuk awak tengok bagi nak dapat kefahaman lebih. Selepas tu ada nota bab 2, rakaman lecture bab 2 dan juga tutorial bab 2. Okey. So selepas ni boleh masuk dalam e-learning ya dan tengok semua resource-resource berkaitan, ataupun kalau awak tak sempat tengok hari ni pun boleh tengok dalam masa yang sesuai untuk awak lah. Yang penting sebelum kita berjumpa pada 6 April. So 6 April kelas kita adalah fizikal ya di TMKL. Okey, ada apa soalan sebelum kita tamatkan sesi hari ni? Tak ada, doktor. Tak ada, doktor. Tak ada ya? Mm-mm. Okey. Betul, Ada. ada satu. Lab tu Ya. macam lab saya dah kena install balik tu. Saya tak berapa dengar. Ataupun boleh Macam guna chat lah. Okey. Saya guna chat. Kalau dia malu nak bertanya secara suara, guna chat pun boleh. Suara Jangan macam bimbang. pengantin baru lah Syarul. Apa dia Ismail? Cepat sikit, suara macam pengantin baru. Lapar tu puasa. Oh, okey. Link ke MATLAB ya. Sebentar ya, saya cuba tengok dalam MyETM. Awak boleh akses MyETM kan? So kalau dalam MyETM, ya, saya cuba share. Saya tak boleh share. Pakai yang online boleh ya doktor? Online pun boleh juga, tak ada masalah. So in case kalau awak nak pakai, awak boleh masuk dalam MyETM. So ada link dia macam biasa, MyETM biasa je. Dan dalam MyETM tu, kat bahagian digital experience akan ada software center. Dan dalam tu awak boleh download MATLAB yang license UTM lah secara sah. Ataupun kalau awak tak dapat pakai MATLAB, katakanlah awak punya laptop tak cukup RAM. Untuk pakai MATLAB, RAM kena at least sefaham saya 8GB. 8GB RAM. So macam ada pelajar-pelajar dalam sesi terdahulu, dia cuma ada dalam 2GB RAM lah. So laptop lama lah. Kalau laptop yang tak mampu untuk install MATLAB, awak boleh pakai yang online ataupun awak boleh pakai Octave lah. So saya letak link dalam WhatsApp juga. Yang ni saya tak berapa galakkan lah sebab saya pun tak pernah pakai Octave. Saya ada mengajar subjek scientific programming.
So kita pakai MATLAB dalam tu, tapi student tak boleh pakai MATLAB, boleh pakai Octave. Sebab dia memang hampir largely compatible dengan MATLAB lah. Tak ada masalah. Yang ni untuk assignment pertama awak. Untuk assignment kedua awak adalah service learning. So yang tu kita kena bincang kemudian lah. Hari tu bila install email Gmail UTM dah expired. Oh, okay. UTM dah pakai Microsoft Mail ya. Okay. Yang ni saya tak pastilah bagaimana. Sebab saya masih pakai, saya rasa saya punya masih lagi UTM Mail. Nanti cuba lagi lah. Kalau tak dapat, beritahu saya. Saya cuba tanya balik dekat koordinator dia lah macam mana. Kalau tak, pakai yang online ataupun pakai Octave lah. Okay, ada soalan lain? Doktor, kalau online dia ada kekangan ke doktor? Macam banyak nak tak dapat nak buat ke atau ada restricted ke? Saya tak pernah pakai online sebenarnya MATLAB. Tapi daripada Oh, I segi see. kita punya assignment, dia punya soalan tak berapa susah sangat lah. Awak tak perlu pakai package yang terlampau mendalam sangat, tak ada. Dia just basic je. Alright. Okay. Anything I refer back to you lah doktor. Boleh. Thanks doktor. Sebab MATLAB ada beberapa, contohnya macam kalau nak buat machine learning kan. Kalau nak buat machine learning, ya kita boleh pakai Python, kita boleh pakai Java. Tapi kalau dalam MATLAB, ada toolbox yang boleh automatically buat machine learning dengan lebih mudah lah. So, boleh run beberapa jenis algoritma machine learning. Dia akan buat 100 ke berapa banyak dan dia akan tunjuk awak mana yang terbaik lah dari segi accuracy sebagainya. Itu je lah kelebihan MATLAB dia sebab dia punya toolbox dia memudahkan kerja lah. Dan UTM bayar banyak jugalah untuk pakai toolbox yang pelbagai lah untuk memudahkan research. Tapi for the sake of learning di subject, saya rasa awak tak perlu pakai toolbox pun. Dia just normal je. In case kalau awak tak boleh pakai MATLAB ataupun awak tak nak pakai MATLAB tapi awak nak pakai software lain, katakanlah awak nak pakai Python ke Java ke C ke, saya okey je sebab saya boleh pakai semua bahasa tu, tak ada masalah. Cuma saya galakkan MATLAB lah untuk memudahkan kita berbincang dalam group. Kalau semua ada 5 orang, semua nak pakai bahasa lain-lain, susah nanti. So, lebih mudah pakai MATLAB je lah untuk seragam. Okay, ada soalan lain? Saya tak ada dah. Tak ada Okay, so kita tamatkan sesi kita hari ini. Selepas ni tolong masuk dalam e-learning dan dengarlah kuliah untuk chapter pertama dan chapter kedua. Untuk latihan nanti kita akan buat nantilah dalam kelas fizikal. Tapi kalau nak buat dulu pun lebih elok lah untuk kefahaman. Okay. So thank you all for attending the class today. I'll see you on 6 April then. InsyaAllah. Baik doktor. Baik, selamat berpuasa, doktor. Okay, selamat puasa, selamat Hari Raya Universiti ya. Selamat Hari Raya doktor. Selamat berbuka juga doktor. Yep.